Bolehkah kita tunaikan solat hari raya di rumah sahaja? Dia nak semayang raya di rumah. Boleh. Nah, dia dalam kitab-kitab fiqh ni, dia mula-mula dia khabar hak mula. Hak wajib. Kalau benda tu wajib. Lepas tu dia khabar hak afdal. Kalau ada hak afdal, hak sunat. Kemudian bawah-bawah dia ada masalah. Dan harus. Dan boleh. Jadi kita nak amal hak atas dulu. Hak afdal dulu. Faham? Dan boleh tu kita kepek. Nah, dan dia kata dan harus semayang raya seorang diri di dalam rumah. Bila tu? Baca ayat bawah. Jika tiada sempat dengan imam. Oh, kalau tak sempat. Bukan orang malas. Nah, kita balik dari wak. Bah maknanya jeng jalan raya kan? Ingat ke siapa aku 7 kapung? Bah ngalah. Nah, aku 10 siapa kapung. Nah, siapa aku 10 tu? Tu imam tak ada mau lagi habis. Nah, ada orang, ya Allah, ruginya tahun ni tak boleh mayang raya. Dia pun balik tidur lah. Nampak tak? Dia tak tahu boleh semayang seorang. Boleh. Nah, tapi kita berkesempatan, jangan ambil kau ni. Faham? Pakat buat semayang seorang, rumah nyanyi tu imam 2 orang tu bila suci. Nah, kita buat yang atas. Afdal berjamaah. Sunat muakkadun, sangat-sangat disuruh. Bila kepek, balik kereta rosak, bah tayar bocor, tu baru kita pakai. Dan harus semayang raya seorang diri di rumah. Faham? Siapa aku belah rumah, tak ada apa-apa. Ambil wuduk, semayang raya. Jangan ada mayang. Dia play seorang dalam Facebook. Allah sayang tahun ni terlepas teguh mayang raya. Dah tu kan, tak mayang tu. Bodoh. Faham tak? Orang duk ngajar wawai, tengok otak berita. Nah, nampak? Agak masjid ke habis ustaz jepuk nak suruh cerdik ke kapur. Nah, tak hari. Mayang seorang untuk bila? Orang saat ni lah. Orang sakit, tak boleh nak pergi. Tak. Orang yang ada masalah, tak boleh keluar rumah. Bini kucing itu kat luar. Ingat tak ada orang tak lah kucing kat luar. Yang rata-rata. Itu baik. Mayang seorang raya di rumah. Nah, orang yang siapa bah lewat kapung, orang kereta rosak. Mayang seorang. Tapi jangan baca khutbah. Semayang saja. Kaya kira wadah minyak tokat saja. Memang minyak tokat. Faham tak lagi? Nak mana tokat? Dok kita nak datang mayang raya di bah lewat aku 10.30 pada rumah. Tak memang kata ambil panjang, jangan ambil pendek. Pendek kotor. Tak imam udah erti juga. Nah, dia ittaqullah. Cicok atau tak boleh sehat orang ni. Nah, jadi tak payah. Mayang raya terus. Kat takbir, dah. Usolli sunat Aidil Fitri tadi. Tak payah baca khutbah. Boleh hukumnya.